Bila tuan-tuan nak melihat satu kefahaman tentang agama, dan tuan-tuan selalu nasihat satu, masalah orang Islam ni, kita bukan masalah yang diperdajalkan oleh orang luar. Kita mencipta masalah kita sendiri dan orang menunggang di atas masalah kita. Satu masalah dendam kesumat. Yang kedua masalah, kitalah lebih baik daripada Islam yang lain. Ini masalah bukan baru. Saya hanya mengulang apa yang telah ditulis oleh ulama masyhur Al-Quran kita. Ini salah satu ulama Al-Quran sangat masyhur, pemikir Islam yang sangat masyhur, Syekh Abu Hasan Nadwi. Dia sebut tentang nasionalis ni. Ancaman bagi orang Islam adalah mereka lebih mencintai bangsa mereka. Kemudian baru datang Islamnya. Yang saya ingatkan pada tuan-tuan, ini juga berlaku bukan saja kepada kita. Dia juga berlaku kepada semua benda. Yang menjadikan hari ni, kenapa kita rasa macam tak begitu kisah tentang Yaman. Sebab kita rasa dia arak hitam. Itu masalah orang Yaman. Kenapa kita tak begitu kisah pada orang Somalia? Itu kisah arak hitam, arak Afrika. Sebab kuatnya pegangan nasionalis itu balik kita pada bangsa. Sedangkan ketika Rasulullah SAW bawa agama Islam ni, kerana dia melihat teruknya kedudukan di kalangan masyarakat dunia pada waktu itu yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa saling berbunuh. Maka datanglah Islam ni dengan perkataan ummah. Kamu ambil je 2 kalimah syahadah, maka kamu bersaudara. Itulah dipanggil soalan yang akan ditanya dalam kubur. Ini betul lah kata untuk anak bangsa, politik identiti. Dan last sekali bila kita dah lalui zaman kemasyhuran 1,300 tahun lebih, di mana semua orang menerima konsep negara khalifah. Kemudian berlakulah apa yang dipanggil dunia ni berubah selepas Perang Dunia Pertama dan lebih berubah pada Perang Dunia Kedua. Selepas jatuh saja empayar-empayar Islam yang besar dan tinggallah Ottoman, empayar Islam yang kecil, dan muncul 7 negara penjajah Eropah. British, Itali, Perancis, Jerman, Belgium, Belanda dan Portugal. Ini 7 negara penjajah. Dan mereka menjajahlah seluruh kelompok dunia. Memecah belahkan dunia dalam pelbagai peringkat. Di Afrika, di Amerika Latin, di Asia. Dan British memecahkan bangsa Arab daripada Empayar Ottoman. Dan mereka berjaya melakukannya pada 1917. Menjadikan akhirnya Ottoman ni jatuh bukanlah semata-mata kerana Perang Dunia Pertama. British dan Perancis datang. Kerana pemberontakan dalaman. Di mana minda orang-orang Islam berbangsa Arab berjaya dibahasut oleh orang-orang British mengatakan kamu tidak berada di bawah Empayar Islam. Kamu berada di bawah penjajahan. Tu orang-orang Turk. Hasutan ni berjaya. Maka ada pemberontakan dalaman. Dan pemberontak dalaman ni menjadikan kita mudah lagi. Empayar ni jatuh lebih rapuh pada 1917 kerana dia terpaksa berperang di lautan Mediterranean. Di Konstantinopel, Turki tu, Turk tu, Ottoman tu. Dia terpaksa berperang dengan musuh dia datang daripada Laut Mediterranean. Iaitu penggabungan British dan juga British dan juga Perancis. Dari dalam dirobohkan lagi oleh kebangkitan puak-puak yang datang daripada bangsa Arab dengan menganggap orang-orang Turk adalah penjajah. Dia adalah luka yang tak boleh diubati sampai sekarang. Yang mana hingga sekarang kalau tuan-tuan lihat pola kenapa begitu tegang hidup dia. Cuma sekarang ni alhamdulillah ada usaha-usaha yang dibuat bila Pakistan datang. Pakistan bergabung dengan Arab Saudi dan ajak Turki membina pasukan pertahanan yang bersama. Turki yang tak pernah baik dengan Mesir kerana Mesir sebagai negara yang menentang dia. Jadi sekarang Turki dah balik dengan Arab Saudi, melupakan bahawa dulu kabilah Arab Saudi inilah yang kabilah yang berada di Arab Saudi lah yang menghasut bangsa Arab untuk berpecah dan menentang kedudukan Ottoman kerana dianggap dijajah oleh orang Turk. Kemudian dengan adanya Pakistan, Arab Saudi dan Turki menandatangani perjanjian bersama dan Turki sedang mengundang Mesir untuk masuk dalam perjanjian yang dipanggil sebagai perjanjian ketenteraan bersama kerana Turki sangat maju dalam teknologi persenjataan tempur. Pakistan sangat maju dalam nuklear. Arab Saudi mempunyai wang yang sangat banyak. Kemudian nak masuk Mesir. Ini adalah sebuah negara yang kredibiliti dia sangat besar kerana Mesir duduk di betul-betul di kawasan yang sangat strategik di lautan Mediterranean untuk menjadi kuasa Islam yang baru bagi mengembangkan pula pengaruh Mesir untuk menyeret Morocco, Algeria, Tunisia dan juga Libya kembali ke dalam apa yang dipanggil wilayah Islam yang disatukan. Perlahan-lahan untuk membolehkan semua benda ni berlaku, untuk membolehkan semua benda ni ada, lupakanlah bahagian-bahagian dendam. Yang kita nak sekarang walaupun Putera Muhammad bin Salman demikianlah kita tengok dia, kadang-kadang separuh dunia, tapi separuh keduniaan. Tapi sebahagiannya dia juga mencetuskan apa yang dipanggil sebagai orang yang berani daripada kalangan negara teluk kaya minyak yang mengumumkan mereka ada kolaborasi pertahanan yang bersama dengan Pakistan yang memiliki kuasa nuklear, menjadikan India lari dan bergabung dengan Israel. Dan kemudian mereka bawa Turki supaya Turki boleh menyediakan teknologi perang kerana Turki sangat maju dalam kalau saudara pun tahu mereka pun dah ada jentera perang dia panggil generasi ke-6 KAAN tu, CAAN.
Mereka ada armada kapal laut perang yang boleh membawa kapal perang. Kemudian Pakistan ada nuklear. Manakala Saudi ni ada duit. Saudi lebih berani ke depan berbanding UAE yang look and see. Bahrain yang kaya tak berani langsung sebab terasa dilindungi oleh Amerika kerana dia Sunni minoriti. Rakyat dia adalah Syiah. Kuwait yang daripada dulu tak nak ambil risiko. Qatar yang lebih suka memainkan peranan tunggu dan lihat. Ya sekurang-kurangnya, walaupun Putera Muhammad bin Salman sedemikianlah digambarkan begitu buruk sebagai seorang Raja Wahabi yang kita semua menyampah, tapi dia berada dalam titik penyatuan ni. Dia berada dalam titik penyatuan mewakili bangsa Arab, manakala Pakistan mewakili orang Islam di Asia Selatan kerana mereka adalah negara kedua Islam yang terbesar, dan Mesir mewakili bangsa Arab yang paling besar. Dan kalau Mesir masuk dalam pakatan ini bersama dengan orang Turki, dia akan mengembalikan Islam balik pada satu keadaan di mana ada usaha-usaha yang boleh menyatukan. Sama dia berjaya atau tidak, tak penting tuan-tuan. Yang penting adalah usahanya. Ada orang sedang memantau, banyak orang sedang memantau usaha ni. Kerana satu adalah sekiranya pakatan ini disertai oleh UAE, disertai oleh Qatar. Berarti orang Islam punya banyak duit untuk membangunkan persenjataan tanpa lagi bergantung kepada pembelian senjata yang datang daripada Barat. Kerana teknologi kapal perang generasi yang ke-6, jet pejuang generasi yang ke-6 KAAN. Pembinaan kapal perang model laut yang dibangunkan oleh Turki. Turki dah launch yang baru. Kan? Turki tinggal nak launch kapal dia yang kedua. Kemudian ada teknologi nuklear yang telah mahir dan sangat substantif yang ada di Pakistan. Jadi usaha-usaha begini lebih menggerakkan kita ke depan daripada kita fikir bila nak bunuh Bashar, bila nak tangkap orang tu, bila nak hukum orang ni kan. Saya fikir sejarah dah membuktikan orang Islam bunuh sendiri pemimpin mereka. Apa yang mereka dapat sekarang? Ketika Barat memburuk-burukkan Muammar Gaddafi. Bila Muammar Gaddafi mati, hidup tak kesudah, Barat tinggalkan. Darah pun yang kamu buat, kamu berperang. Darah pemimpin kamu pun daripada tangan kamu. Kami tak ada apa-apa. Kami hanya bom yang untuk melemahkan pemimpin kamu. Dan sekarang semua orang meratap bahawa Libya yang sekolah percuma, rawatan kesihatan percuma, rumah percuma. Mana ada kerajaan bagi rumah percuma? Libya yang ada oasis yang menjadikan dia padang pasir yang pertama. Boleh dibangunkan tanaman yang paling subur dan menyara bukan orang Islam di Libya, menyara orang Islam di seluruh utara Afrika dengan tanaman sayur yang sangat murah. Tapi oleh kerana termakan fitnah, dengan lihat sedikit buruk Muammar Gaddafi ni, kaki betina, anak dia beli kelab bola, hidup dia mewah, anak perempuan dia tinggal ada kerusi, seekor ikan duyung diperbuat daripada emas. Dia ada 170 kawan komando wanita yang dianggap gundik. Kerana fitnah-fitnah demikian, orang tak nampak bahawa satu-satu pemimpin di dunia dalam era moden yang boleh menyediakan persekolahan percuma, yang boleh menyediakan perumahan percuma, yang boleh menyediakan hospital percuma, tak terbuat di mana-mana negara maju di Barat kecuali oleh seorang Muammar Gaddafi. Bunuh. Kemudian rakyat dia meroyan. Menanti-nanti lahirnya seorang lagi Muammar Gaddafi. Buruk-buruk Muammar Gaddafi baiknya dilupakan hanya kerana suka mendengar cerita buruk orang tentang Muammar Gaddafi. Kerana begitu juga Saddam Hussein. Mendengar cerita peserta Olimpik dia balik, dilempar, dibagi makan harimau. Kononnya dia membunuh orang Kurdis dengan gas beracun. Tinggallah Iraq sana. Iraq dapat jadi sebuah negara, tapi minyaknya dijual dalam perjanjian, semua hasil minyak dapat ke Amerika. Iraq ni kalau perjanjian ya, bila Saddam dijatuhkan 2003, Amerika jajah sampai 2011. Kemudian Iraq ni nak merdeka. Menggeledinglah Iraq ni nak merdeka. Kerana Saddam dah mati. Amerika merdekakan Iraq sama seperti dia lepaskan Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Iraq kena merdeka dengan syarat. Kononnya Iraq ni dulu kami dah buang banyak duit untuk menjatuhkan sebuah Iraq yang ada senjata kimia, maka Iraq baru. Mestilah Iraq yang tak berduit. Jual minyak, duitnya sampai ke Amerika. Nak mohon, kena mohon. Tapi tak boleh beli senjata. Maka perjanjian yang begitu panjang menjadikan Iraq sekarang daripada Syekh Muhammad As-Sudani sampailah Perdana Menteri baru Ali Az-Zahidi. Yang naik sekarang ni Perdana Menteri baru Ali Az-Zahidi. Dia adalah seorang Syiah corporate, seorang tokoh perniagaan yang sangat masyhur. Dia pun menaik. Dan dia pun nampak mainkan peranan. Tak larat cari duit, dia mencari perpaduan. Jadi Iraq ni mainlah peranan. Ali Az-Zahidi ni lari pergi pujuk Iran kerana mereka sama Syiah. Macam mana nak selesaikan perang ni. Ali Az-Zahidi ni lari pula pergi ke Pakistan, mainkan peranan. Hingga orang terlupa siapa Sunni, siapa Syiah dalam kes ni. Nak menyelesaikan juga Selat Hormuz dan nak mengelakkan perang besar berlaku di Yaman. Kerana Ali Zaidi ni, dia adalah tokoh korporat. Mindset dia adalah mindset bukan mindset tentera. Mindset dia bukanlah seorang mindset genuine politician. Dia adalah mindset orang yang nak melepaskan Iraq daripada belenggu, di mana perjanjian yang buruk. Di mana jual minyak Iraq, duitnya tu datang ke dalam Bank of America, BOA. Kemudian Iraq nak minta apa-apa, kena minta dekat BOA ni. Luluslah projek untuk pertanian, luluslah projek untuk jalan. Jangan buat senjata.
Amerika menguasai petrodolar. Dolar menjadi begitu kuat kerana semua urusan telaga minyak yang datang daripada Iraq, 10 negara terbesar pengeluar minyak ni, petrodolar menjadi begitu kuat kerana urus niaga dia dibuat dalam dolar Amerika dan dolar tu dipegang dalam Bank of America. Jadi semua pengajaran ni menjadikan gambaran kepada kita. Adakah lebih baik selepas Saddam dibunuh? Adakah lebih baik selepas Muammar Gaddafi lebih dibunuh? Jadi bila kita ambil sejarah dan kita tak belajar, kita banyak tahu tentang sejarah, tapi kita tak ambil pengajaran, maka jadilah kita penghafal angka. Kita ambil banyak pengetahuan tentang sejarah, kita tak ambil pengajaran, maka kita jadi penghafal nama. Kita ambil banyak sejarah dan tahu semua tempat, jadilah kita penghafal tempat. Tapi tiap satu benda yang kita hafal, tak satu pun jadi pengajaran. Kita boleh ingat tahun-tahun kematian Saddam, tapi kita tahukah apa punca, apakah yang menyebabkan selepas Saddam mati menjadikan Iraq menjadi sebuah negara moden merdeka yang kedaulatan kewangannya dikuasai oleh Amerika. Jadi belajar sejarah ni pun bukan belajar menghafal. Mengajar ibrah dia. Tak kenal tahun pun tak apalah tuan-tuan. Tak kenal peta pun tak apalah tuan-tuan. Kenal ibrah dia pengajaran. Kerana akhirnya adalah pengajarannya. Jadi saya berletirlah panjang sikit tentang mencari Bashar ni. Bashar duduklah. Dia tak lalulah apa yang dia patut lalu. Tapi Syria adalah jangka yang menjadi bom jangka kalau kita tak boleh selesaikan masalah Syria yang telah diberi peluang untuk bangun kembali. Dan boleh menjadi pun lebih daripada Syria dulu. Kerana Ahmad Syaraq ni seorang yang warak, seorang pejuang, seorang yang cintakan Islam, itu terbukti. Dan dia orang Bukit Golan. Ahmad Syaraq ni dulu kenapa waktu dia naik, nama dia Muhammad Al-Golani. Siapa tengok sejarah Perdana Menteri Syria ni, nama dia dalam waktu dia memimpin Jabhat An-Nusrat sebelum dia buka pasukan Hayat At-Tahrir. Dia adalah Jabhat An-Nusrat. Mula dia dengan ISIS. Dia tak setuju ISIS bunuh orang. Dia tubuh Jabhat An-Nusrat. Dia tubuh Jabhat An-Nusrat, dia tak bersetuju kerana ini lebih pada suku. Maka dia tubuhkan Hayat At-Tahrir. Dan Hayat At-Tahrir ni menang perang. Tahu tak nama dia waktu dia memimpin ni? Semua nama dia Muhammad Al-Golani. Kerana keluarga dia, bapa dia tu mak dia lahirkan dia di Damsyik. Tapi mak ayah dia ni keturunan yang dihalau daripada Bukit Golan tahun 74. Orang mula-mula ni tak mau. Orang ni mula-mula ni Amerika ni semua tak mahu Ahmad Syaraq. Sebab nama dia Muhammad Al-Golani. Sebab tu kenapa dia tak boleh kekalkan nama tu. Kalau dia kekalkan nama tu tinggal trauma kepada Israel. Kerana Muhammad Al-Golani merujuk Bukit Golan yang kamu jajah tu kampung halaman aku. Sebab keluarga dia dihalau keluar pada tahun 1974. Bila dia halau, dia dilahirkan sebagai anak di atas tanah yang dirampas oleh Israel. Kerana dia nakkan Bukit Golan. Sepanjang dia berjuang dalam ISIS, dia keluar ISIS, dia tubuh Jabhat An-Nusrah. Dia keluar Jabhat An-Nusrah, dia tubuhlah Hayat At-Tahrir. Naik daripada menang perang ni lah, dia terpaksa memakai nama sebenar dia, Ahmad Syaraq. Untuk membuang nama pejuang dia, Muhammad Al-Golani. Iaitu lelaki yang datang daripada Bukit Golan. Bukit Golan ni yang saya cerita sekarang, Israel ambil daripada 74, tak pulang-pulang. Daripada kita sakit kepala lah nak fikir tentang Bashar ni. Banyak benda lagi yang patut ada dalam doa tuan-tuan, harapan tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan tentang Syria yang sekarang ni berada dalam pintu yang mana dia kena selesaikan. Pelaburan dah ada, sanction telah ditarik balik, Eropah nak melabur dengan dia. Perancis dengan Amerika mula cuba menghantar sebanyak mungkin dominasi pelaburan untuk memenangkan Syria kerana kedudukan yang strategik, kerana pelabuhan yang akan dibangunkan di Latakia akan menjadi pintu keluar bagi bangsa Arab masuk lautan Mediterranean tanpa lagi bergantung pada Selat Hormuz dan juga Laut Merah. Itu jelas saya jawab. Berarti saya tak tahu peta Syria ni santum ke tidak. Tapi tuan-tuan boleh faham benda saya tunjuk ni. Okey. Ini negara Arab. Ini Yaman. Okey. Saya nak tahu dia nak pergi ke Syria ni ke mana. Turun ke bawah ni kot. Turun ke bawah ni lah. Minyak yang ada ni sekarang. Pergi ke... Okey, ni Syria. Okey. Ni Iraq. Betul. Ni Iraq. Minyak yang ada sekarang boleh keluar daripada dua laluan ni aja. Bila perang ni berlaku... Barulah orang nampak, Iraq ni lebih sesuai. Minyak ni ada, piping dia bawa ke Iraq. Iraq hantar ke Syria. Nampak tak pantai Syria ni? Ni Israel Jahannam tu. Ini adalah Lebanon, nampak tak Syria ni? Syria ni kan ada laut keluar ke Cyprus tu ni, ke Mediterranean. Di sinilah ada satu tempat nama Latakia. Yang Oman nak bina pelabuhan laut dalam yang paling maju di dunia. 800 juta dolar USD. 3.2 bilion ringgit Malaysia. Nak bangunkan supaya... Pelabuhan dulu masa belum perang, idea UAE adalah semua pelabuhan utama daripada tanah Arab ni boleh datang ke Mediterranean tanpa pusingan yang jauh daripada Teluk ni, iaitu dengan menggunakan kedudukan Syria. Jadi dia nampak Syria ni sepatut menjadi negara pelabuhan termaju di dunia kerana dia mencantumkan benua Arab ni dengan keluar pergi ke lautan Mediterranean, masuk Cyprus, ini benua Eropah.
yang ada dekat sebelah sini. Jadi bila tuan-tuan lihat kedudukan geopolitik Syria yang berpotensi dan sangat-sangat luar biasa, berarti adalah 3 perkara mesti diselesaikan. Pertama adalah menjadikan Syria ni satu bangsa. Yang kemudian orang Sunni dan orang-orang Kurdish yang membentuk majoriti Islam Sunni ni kena bersatu dulu. Dan kemudian hendaklah dilupakan dendam kesumat ke atas orang Syiah, kerana orang Syiah ni penduduk di Latakia. Wilayah pelabuhan laut ni adalah majoriti orang Syiah. Jadi kalau kita hidup dengan lagi bebal, dengan mengatakan, seperti kata Syekh Mahir Hamud. Kata Syekh Mahir Hamud ni, punyalah seronok orang Islam ni, dia sanggup mengatakan membunuh orang Syiah itu adalah sangat lebih penting. Hinggalah kata kalau nak suruh perang Israel, katakan Netanyahu itu adalah seorang Syiah. Nescaya barulah orang Islam nak pergi perang. Punya marah orang Islam ni dalam radar diri dia. Membenci Syiah dan membenci Yahudi lanatullah ni. Kata Syekh Mahir Hamud, waktu saya ziarah dia adalah mufti Sunni yang sangat masyhur di Sidon. Saya solat Jumaat, sebelum solatnya dapat jumpa dia. Dia cakap senang, nak bagi orang Islam ni berperang, berlawan dengan orang Israel ni, senang je. Sebut Netanyahu adalah seorang Syiah. Nescaya lebih dia pergi, kerana marah dia sebagai seorang Syiah tu lebih tinggi pada marah dia sebagai seorang Yahudi. Tuan-tuan boleh cari Syekh Mahir Hamud, quotation about Sunni and Syiah. Lepas tu tulis itu and Jew. Tuan-tuan akan dapat poster tu. Ucapan dia sangat masyhur, menjadikan dia dicemuh banyak orang. Tapi saya anggap itu betul. Kalau nak orang Islam memerangi orang-orang Israel, katakanlah orang Israel itu telah menjadi Syiah. Nescaya mereka lebih berkobar-kobar. Dia fahamlah politik di kita membenci Syiah. Dia tahu pula saya daripada Malaysia. Dia sindirnya saya macam tu. Saya pun diam je lah, balas senyum je lah. Maksudnya kau pun sama negara kau kan. Baba Israel ni tahu apa, sebut Syiah je melompat. Sebut Syiah je melompat. Sebut Israel nanti dulu. Sebut Israel Imam Mahdi selesaikan. Sebut Syiah penghina sahabat. Sebut Syiah mereka orang yang telah terkeluar daripada Islam. Sebut Israel, ni tak apa, Imam Mahdi selesaikan. Ini Imam Mahdi selesaikan. Sama-sama. Paling ucap terima kasih sama-sama. Bukan kata saya, kata Syekh Mahir Hamud. Saya bukan ulama, tapi Syekh Mahir Hamud ni ulama besar, ulama Sunni yang sangat terkenal di Lubnan. Dia ulama yang pro Hezbollah walaupun dia Sunni, sebab dia kata orang Sunni 200,000 orang Sunni yang berada di Sidon. Yang sekarang Israel masuk nak masuk ke Tyre, lepas Tyre Sidon lah kampung halaman orang Sunni. Sebab Syiah ni dia duduk Syiah, Sunni, Syiah. Syiah yang ada di selatan Lubnan, jumpa orang Sunni yang ada di Sidon. Dalam bahasa Arab dipanggil Saida. Lepas tu jumpa balik orang Syiah yang berada di selatan Beirut, baru jumpa orang Sunni balik. Bawa sampailah ke utara tanah Beirut. Jadi kerana dia ni terhimpit, dan dia kata kita tak ada perang, kita tak ada senjata apa. Kalau Israel tu datang nak masuk ke rumah kita, memang yang akan berperang ni adalah orang-orang Hezbollah. Sebab tentera Lubnan tak akan lindungi mereka. Tentera Lubnan sampai sekarang kena bom Lubnan pun dia boleh buat apa? Dia senjata tak ada. Dah lah senjata tak ada, apa hal lah, keberaniannya tiada. Orang Syiah saja senjatanya tak besar, tak apa, tapi keberaniannya ada. Dia bagilah juga 2 kali 5 isyarat. Dia bagilah juga kata 2 pada Israel, kamu datang boleh dengan senjata kamu. Tapi kami tak akan lepaskan kamu dengan begitu mudah, kerana kami memberi nyawa kami dalam senjata kami dalam perang ini adalah nyawa, kata orang Hezbollah. Banyak kalilah juga Yahudi ni pengecut, dia fikir banyak kali. Dibom kalau nak harap gabungan kerajaan Sunni dan Kristian yang ada di Syria ni di Lubnan tak pernah sebiji bom dia berani lempar ke atas tanah Israel. Dia komplain hari-hari, kata dia kena bom, dunia tolonglah aku, kami kena bom. Jadi maka tu Syekh Mahir Hamud kata, dalam keadaan yang ada sekarang, realitinya kalaulah Israel datang, memang nyawa kita bergantung kepada perjuangan orang Hezbollah yang berada di pintu ni, di garis akhir Tyre. Jadi nak lepas sungai Litani tu dapat Tyre datanglah Saida 200,000 orang Islam berada di sana. Daripada Saida baru dapat masuk ke Dahiyeh, wilayah majoriti Syiah di selatan Beirut.